Pada tahun 2027, sistem persekolahan kita di Malaysia akan melalui satu perubahan yang cukup besar. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita akan terangkan dengan jelas apa sebenarnya yang akan berubah dan kenapa ia sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. Jom kita mulakan. Okey, pertama sekali kita kena akui satu hakikat. Pelajar-pelajar kita hari ini, mereka hidup dalam dunia yang serba digital. Teknologi itu bukan lagi benda asing, tapi dah jadi sebahagian dari cara mereka bermain, belajar dan berhubung setiap hari. Ini yang menimbulkan satu persoalan yang sangat mustahak. Adakah sistem pendidikan formal kita di sekolah mampu keep up, mampu seiring dengan kepantasan dunia luar? Sebab kalau ada jurang yang besar, kita risau mereka akan teroka dunia digital ni tanpa sebarang panduan yang betul. Untuk menjawab soalan tu, kita dah susun perkongsian kita kepada beberapa bahagian. Kita akan tengok kenapa perubahan ni perlu, apa sebenarnya pelan baru ni, macam mana ia akan dirasai oleh pelajar dan guru, dan akhir sekali, apa matlamat besarnya. Baiklah, jom kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Kenapa sekarang? Kenapa rombakan kurikulum ni perlu dibuat pada waktu ini? Jawapannya ada di sekeliling kita. Puncanya adalah apa yang disebut sebagai era pasca normal. Bunyi macam canggih kan, tapi maksudnya mudah je. Pembelajaran tu dah tak terkurung dalam dinding sekolah lagi. Kanak-kanak sekarang ni belajar macam-macam benda melalui gadget di tangan mereka lama sebelum kelas bermula. Dan sebab inilah, dasar pendidikan digital yang baharu ni sangat penting. Daripada kita biarkan pendedahan digital tu berlaku tanpa arah, Kementerian Pendidikan sekarang mengambil satu langkah proaktif. Mereka nak sediakan satu asas digital yang formal, tersusul dan selamat untuk semua pelajar di dalam kelas. Jadi, macam mana nak buat semua tu? Apakah rancangan KPM untuk merapatkan jurang antara dunia digital di luar dan pembelajaran di sekolah? Nah, jom kita tengok penyelesaiannya. Inilah dia, Kurikulum 2027. Ia dirangka selari dengan Dasar Pendidikan Digital Negara dan ada satu matlamat yang sangat jelas untuk lahirkan generasi yang fasih digital. Bukan setakat pandai guna komputer, tapi betul-betul faham dan mahir dengan dunia digital. Okey, ini bahagian yang paling menarik. Macam mana semua ini akan kelihatan dari sudut pandang seorang pelajar? Jom kita ikuti perjalanan pembelajaran digital mereka bermula dari hari pertama mereka masuk sekolah. Perjalanan ni direka dalam 3 peringkat, macam kita naik tangga. Ia bermula secara santai dan bersepadu di sekolah rendah, kemudian jadi lebih serius sebagai subjek teras di menengah rendah, dan akhirnya pelajar boleh pilih pengkhususan yang mendalam bila dah masuk menengah atas. Bagi murid-murid tahap 1, iaitu dari darjah 1 hingga 4, tak akan ada subjek komputer yang khusus. Sebaliknya, elemen digital ni akan diserap masuk ke dalam subjek lain. Contohnya, masa subjek matematik, mungkin mereka guna tablet untuk belajar pasal graf. Masa subjek sains, mereka buat pembentangan guna aplikasi yang mudah. Tapi, bila masuk je darjah 5, sampailah ke tingkatan 3. Di sinilah perubahan besar berlaku. 2 subjek sedia ada, iaitu Reka Bentuk dan Teknologi, RBT, dan Asas Sains Komputer, ASK, akan digabungkan menjadi satu subjek teras yang baharu, dinamakan Teknologi dan Digital ataupun TND. Dan jangan bayangkan subjek TND ni macam kelas menaip je tau. Ia akan sentuh topik-topik yang sangat moden dan relevan. Bayangkan, pelajar akan belajar pasal robotik, aero angkasa, malah teknologi dalam pertanian. Fokus utamanya adalah pembelajaran secara praktikal, bukan teori semata-mata. Akhir sekali, bila dah sampai menengah atas, pelajar akan diberi pilihan untuk mendalami bidang yang mereka minat. Mereka boleh pilih untuk fokus pada Reka Bentuk dan Teknologi, Sains Komputer ataupun satu aliran yang upunya baharu iaitu Teknologi Digital dan Komunikasi atau TDK. Tentulah, secanggih manapun kurikulum, ia tak akan berjaya tanpa guru-guru yang hebat. Kementerian panggil mereka guru jauhari digital. Jadi persoalannya, macam mana sistem pendidikan kita nak pastikan para guru ni betul-betul bersedia untuk laksanakan semua ni? Usaha untuk melatih guru-guru kita ni bukan calang-calang. Tengok nombor ni. Sehingga Februari 2024 sahaja, dah ada 932 program latihan teknologi digital yang dijalankan untuk guru di seluruh negara. Banyak kan?
tumpuan khusus juga diberi kepada kecerdasan buatan atau AI. Cuba tengok statistik ni. Setakat Mac 2024, lebih 2/3 daripada semua guru di Malaysia dah pun selesaikan kursus literasi AI kebangsaan, iaitu AI untuk rakyat. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Untuk menyokong mereka lagi, macam-macam alat AI yang canggih macam Gemini dan ChatGPT serta kursus-kursus bertaraf dunia dari Khan Academy dan Code.org sekarang ni dah boleh diakses terus oleh semua guru melalui platform Delima. Dan penting untuk kita faham, semua usaha ni bukanlah bermula dari kosong. Sebenarnya ia dibina atas asas program-program digital yang dah pun berjalan sejak beberapa tahun lepas. Macam pertandingan drone dan AI untuk pelajar yang dianjurkan sejak 2020 lagi. Okey, kita dah tengok kenapa, apa dan bagaimana. Sekarang, jom kita rangkumkan semuanya dan lihat apakah matlamat akhir di sebalik transformasi besar ini. Apa hasil yang kita harapkan? Matlamatnya, seperti yang dinyatakan dalam dasar, adalah sangat jelas untuk melahirkan murid yang fasih digital. Maksudnya, pelajar kita bukan saja boleh guna teknologi, tapi mereka faham cara ia berfungsi, boleh mencipta dengan teknologi dan yang paling penting, boleh berinovasi secara beretika. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Adakah langkah ini akan berjaya mengubah generasi akan datang daripada menjadi sekadar pengguna teknologi kepada menjadi pencipta teknologi? Mungkinkah ini permulaan untuk Malaysia melahirkan lebih ramai inovator digital pada masa hadapan? Terima kasih kerana mengikuti perkongsian kali ini.